Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya Harul Faizi Ahmad Kamil, Ketua Pemuda PAS Negeri Johor, dan bersama saya rombongan daripada Negeri Johor, Timbalan Ketua Pemuda Saudara Faizan dan Saudara Zakbar yang terlibat individu yang menjumpai Kad Pengenalan tersebut di satu kawasan pembuangan sampah haram di kawasan Kempas di Negeri Johor. Jadi saya ingin menyebut pada hari ini bahawa kad pengenalan ini telah dijumpai pada 6 hari bulan 6, iaitu pada tahun ini. Dan Saudara Zakbar telah membuat satu laporan polis pada 8 hari bulan 6 tahun 2009. Dan laporan polis tersebut telah diserahkan bersama dengan kad pengenalan. Saya tunjukkan gambar kad pengenalan yang telah kita serahkan kepada pihak polis sebagai tanda bukti bahawa ini adalah 14 keping kad pengenalan yang dijumpai. Dan 14 keping kad pengenalan ini memang tidak ada ciri-ciri dia telah dibusnahkan mengikut maklumat yang kami dapat daripada Jabatan Pendaftaran. Kad pengenalan yang dibusnahkan setidak-tidaknya akan dipotong pada setiap tepi, salah satu tepi daripada kad pengenalan ini untuk menunjukkan dia telah dibusnahkan. Tapi 14 keping ais ini masih dalam keadaan yang cantik, bersih, dan yang mencurigakan kami, dia ditemui dalam keadaan di satu kawasan sampah, pembuangan sampah oleh Saudara Zakbar, bersama dengan beberapa dokumen yang mengejutkan kami. Antaranya adalah kad kewakilan yang tertera nama Nur Hashimah Abu Samah, Naib Ketua Wanita Cawangan Kampung Baru, Taman Baru, Kampung Baru di Johor Bahru, dan juga beberapa perwakilan termasuklah kad perwakilan untuk Jentera Pilihan Raya pada tahun 1995. Dan kami telah menyerahkan laporan tersebut kepada pihak polis, dan kerana tidak ada jawapan balas dari pihak polis, maka kita telah menyerahkan memorandum kepada Timbalan Ketua Polis Negeri Johor pada 19 bulan Ogos. Dan selepas daripada itu, pada 20 Ogos kita mendapat maklumat surat rasmi daripada Timbalan Ketua Polis Negeri Johor menyatakan bahawa kes ini tidak disiasat oleh polis. Walaupun kita buat laporan polis, tidak disiasat oleh polis, dan surat jawapan tersebut menyebut bahawa kes ini diserahkan kepada Jabatan Pendaftaran Negeri Johor. Maka pada 17 September kita menyerah, Dewan Pemuda PAS Negeri Johor menyerahkan satu surat kepada Jabatan Pendaftaran Negeri Johor, dan jawapan balas yang bertarikh 29 bulan Oktober yang diberikan dihantar oleh Jabatan Pendaftaran Negara telah menyebut bahawa kes ini adalah tanggungjawab pihak polis, bukannya tanggungjawab pihak Jabatan Pendaftaran. Pihak Jabatan Pendaftaran hanya menyoal siasat kepada tuan milik kad pengenalan, dan laporannya hanya diserahkan kepada Jabatan Pendaftaran di Putrajaya. Jadi di Peringkat Pemuda PAS Negeri Johor kita kesal kerana kita buat laporan kepada pihak polis, kita buat kepada pejabat pendaftaran, kedua-dua pihak tidak bertanggungjawab dan menyatakan bahawa kes ini bukan kes mereka. Jadi bila tidak ada pihak yang bertanggungjawab, maka kita melihat bahawa isu kad pengenalan yang dijumpai di tong sampah pembuangan haram ini satu kes yang besar. Dia melibatkan kes keselamatan negara. Maknanya kalau kad pengenalan ini boleh dijumpai dalam keadaan begitu rupa, bagaimana dengan kita nak menyebut dengan kes pendatang asing, kes pengeluaran my kad haram dan sebagainya. Jadi kami melihat bahawa tidak ada cara lain yang boleh dibuat, maka kami membuat keputusan untuk menyerahkan memorandum ini kepada Yang Berhormat Tun Haji Saifuddin Ayub pada hari ini untuk diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, dan kita minta perkara ini dibahaskan, dibentangkan dalam Parlimen untuk menunjukkan bahawa hari ini pertamanya masalah kad pengenalan yang dijumpai ini tidak ada siapa pihak yang mengambil tanggungjawab. Yang keduanya, kita nak menunjukkan bahawa terjumpanya 14 keping IC ini menunjukkan bahawa sistem keselamatan dalam negara kita agak longgar pada hari ini. Jadi sebab itulah saya datang bersama rakan-rakan dan menyerahkan memorandum ini kepada Yang Berhormat Saifuddin Ayub untuk mengambil tindakan selanjutnya. Terima kasih. Dan insya-Allah saya dan juga Yang Berhormat Sungai Petani akan membawa perkara ini dalam perbahasan kami di peringkat jawatankuasa. Sekarang adalah perbahasan
peringkat jawatankuasa di peringkat JPM, dan mungkin pada minggu hadapan akan sampai giliran perbahasan di peringkat Kementerian Dalam Negeri, dan kami insya-Allah akan membawa perkara ini dalam perbahasan.